biskut Arab, ada yang panggil biskut Mamo. So Nurul pun tak faham apa beza dia. Tapi yang pasti Nurul punya ni biskut suji betul, sebab kita bukan letak tepung gandum semata-mata, kita ada tepung suji kat dalam dia. Nurul suka biskut suji yang ada tepung suji ni sebab dia akan rasa lebih berlemak, ada rasa kekacang tu. Bila gigit memang sedap sangat. Okey, kita satukan minyak sapi dengan gula icing dan kita mixkan. Lepas tu letak tepung gandum. Lepas tu ini dia watak utama, tepung suji wajib ada. Okey, jenama AKS Food ni memang kesukaan Nurul lah, macam-macam diorang jual. Okey, mixkan adunan sehingga dough sebati dan tak melekat sangat kat tangan. Memang dough ni lembut, agak-agak boleh bulat-bulatkan tu. Okey sangat dah. Korang tengok sendirilah. Kita buat saiz comel-comel sikit lah, sebab nanti bila bakar biskut ni dia akan mengembang sikit tau, sebab ada minyak sapi kat dalam dia. Okey, kita bakar dalam oven hingga masak. Pastikan bahawa biskut tu berwarna keperangan tau. Itu tandanya biskut dah masak. Okey, korang wajib cuba.